Selamat datang ke YouTube channel Sewa Kamera JB. So dalam video kali ni kita akan buat cleaning untuk lens Sigma 2470 art lens Sony. Right. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia ada dust dalam-dalam tu. Okay, sebelum tu kita kena buat marking dulu. Okay, sebab bawah ni dia ada gum. Okay, nampak? Ada tape bawah tu. Okay, so dekat sini ada skru. Kita just buka skru warna silver je. Ada 3. Okay, pastikan hati-hati. Skru tu, okay, kita boleh angkat. Ini okay, kalau korang nampak, okay, kat sini lah yang banyak fungus tu. Okay, kalau korang nampak kat sini ada tu, nampak. Alright. Okay, spray solution dekat kain lap dengan bulatan. Lepas kejadian, alright, okay, so ni kita baru buat layer. Okay, so inilah dia lepas kita bersihkan lens. Okay, inilah dia lepas kita bersihkan lens. Okay, nampak?
Alright. Okay, next adalah untuk getah lens ni getah Sigma. Basically getah Sigma lens ni memang akan cepat berhabuk. Dia akan lekat dengan habuk-habuk dekat celah-celah getah ni. Okay, settle. So inilah hasil dia. Okay, so kita settle untuk lens Sigma 24-70. Alright, okay. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video.